Hai, saya Jor Azrul dan inilah video untuk week 3 Februari. Dan minggu lepas saya tak berapa nak trading kerana agak sibuk dan saya hanya close position dan ada position terbaru saja saya buy untuk GU pada akaun yang kecil. Dan minggu ni kita akan banyak sikit kita punya trading kita. Jadi saya akan close semua ini. Jadi supaya kita boleh buat analisa, mapping dan sebagainya untuk bantu anda dalam live trading. Okey, pertama sekali kita akan buka pair yang kita nak trade lah kan. You buka Euro USD, kita buka GBP USD ataupun buka mana-mana pair yang bersesuaian. Untuk kes ni seperti saya maklum daripada dulu lagi, iaitu kita akan gunakan pair tertentu untuk kita lebih kenal jarak range, jarak apa tu yang kita nak, jadi kita tahu mana yang terbabit untuk kita trading supaya kita tidak confuse dan sebagainya. Dan sebenarnya dalam trading ni kunci dia ialah sebenarnya ialah sabar. Maknanya kalau tak ada setup, biarkan dia sahaja begitu dan kita akan tunggu time untuk buat duit. Jadi jangan kejar. Fokus kunci utama ialah kita tunggu. Itu kunci dia, tunggu. Okey. So saya akan buka ini semua. Dan macam kita biasa bincangkan, kita akan involve kepada proactive trading, dynamic trading dan juga kita fokuskan kepada systematic trading yang berlainan dan sebagainya. Ini memang saya biar kerana kita dah tanda ini sebagai untuk setup entry pada monthly candle. So kita biar saja ini. Dan saya tak ada stop loss, tak ada apa. Saya just biar sebab bagi saya akaun tu agak okey untuk tahan margin, float ataupun kita boleh counter balik seperti saya tunjuk sebelum ni. Alright. So kita pergi basic. Monthly kita lihat iaitu total trend masih downtrend dan kita tengok news juga masih lagi membantu kita untuk kita faham dan jelas itu trend masih lagi downtrend. Dan kita boleh lihat ini adalah zone-zone resistant yang paling terdekat lah. Maknanya kalau dia naik pun ini adalah tempat yang sesuai untuk kita short lebih strong. Jadi kita pun mengharapkan dia naik. Cuma untuk buat masa ni kita dapati, you boleh dapati sebenarnya adalah sudah ada satu signal trend reversal, satu candle trend dan ini adalah tempat zone untuk entry. Kalau dia naik dan itu akan membantu kita. Maafkan saya lah kalau ada bunyi-bunyi dan sebagainya pasal saya sedang buat video ni dengan keadaan buka tingkap anak-anak dekat bawah dan ada kadang-kadang apa tu van sekolah datang untuk ambil anak saya lah. Okey. So kalau kita lihat H4 dah berlaku satu series dan reversal dan dia dah turun lebih kurang dalam range 60 pip 100 pip. Jadi saya kira ini adalah range-range yang kemungkinan besar akan naik untuk dia turun lebih lagi lah. So mapping kita walaupun ini masih valid lagi selagi dia masih lagi di bawah middle band, di bawah ni, di bawah apa tu black line ni, masih lagi kekuatan untuk turun tu juga tinggi. Jadi kalau tanya adakah kita nak entry mana? Entry mana senang je. Kalau kita tengok daily, ini semua membantu untuk downtrend. So kita purely kita boleh pilih lagi untuk short, untuk pilih short dan kita boleh simply short. Okay. Untuk sekarang ni, kes sekarang ni ialah saya tidak berapa prefer short dulu sebab kerana semua ni dia sudah berlaku trend reversal daripada H4, H1 dan kita akan tunggu untuk kalau daily pun sudah hampir berlaku trend reversal. Jadi kalau kita lihat, kalau you lihat di sini antara tempat-tempat entry yang boleh entry ialah sini. So paling tercepat adalah H4 di sini. Ini adalah paling cepat H4 dan paling best ialah kalau kita dapat tunggu dia di range middle bell pasal kat sini adalah tempat yang lebih banyak rintangan yang boleh menolak dia. Jadi kalau proaktif kita akan buy dulu. Kalau kita tengok storage gila itu lain cerita. Jadi sekarang ni strategi saya ialah saya tunggu dia naik untuk sell. Saya naik untuk sell. So mapping kita macam mana? Mapping kita dah tentu dia kena buat. Kalau lihat ni ini kecil, so maknanya kemungkinan besar dia akan berlaku entry-entry yang bersesuaian di sini. So maknanya ini diturun, dia akan naik range ni. Sekejap saya tak pakai mouse ni. Biasa saya pakai mouse, so saya kena guna ni. Okay, alright, dia naik di sini. Dia naik untuk dia turun. Kalau anda tahu macam mana kita boleh tahu dia turun naik ni, sebenarnya ialah semata-mata kita just lukis. Sebab bila you selalu lukis, dia akan lalu jadi kekuatan yang berbeza lah. Kena ingat lah, dia ada satu senario dia boleh jadi macam ni kan, macam ni dan naik sikit dia boleh jadi macam ni. Ada pelbagai senario bergantung kepada reversal pattern yang berlaku. Dan sekarang ni ialah apa yang berlaku ialah you boleh juga nampak di sini, iaitu boleh juga dia terus
naik macam ni dan juga turun terus. Seperti minggu lepas kan dia tak ada naik banyak sangat, dia terus turun. So ini adalah perkara-perkara yang mapping. Jadi saya nampak sekarang ni daripada saya punya sistem ni, iaitu kita nak sell tapi saya ambil langkah kalau nak selamat sebenarnya cari position sell je, sebab semua ni masih candle trend yang agak strong daripada daily dan belum ada confirm naik pun sebenarnya lagi ni. Itu paling selamat. Tapi kalau misalnya nak curi-curi boleh start buy macam tu. Jadi katalah saya nak buy satu sekarang, ini buy yang berisiko sebab kalau tengok ini entry semua adalah semua signal-signal sell. Sekarang signal-signal sell. So maknanya dia naik untuk turun. So kalau misalnya kalau anda scalping kita akan buy, tapi kepada sama kita boleh scalping sell. Scalping sell. Cuma kena ingat biasanya dia hari Khamis baru dia turun sebagainya. So mungkin kita akan float banyak-banyak lah. So mungkin kemungkinan besar sell sekarang akan profit petang ni dan kena tutup lah. Jadi you boleh buy atau sell sekarang ni. So kita boleh buy ataupun sell. So jadi kalau lihat dalam position sekarang, ini trend reversal berlaku. Trend reversal ni maknanya dia masih lagi ada kekuatan dia boleh turun. So daily kita lihat masih lagi juga kekuatan untuk turun. So kita akan pilih satu sell dan kita tengok apa berlaku. Okay, alright. So untuk GBP USD, maknanya kalau buy dengan sell, bagi saya tadi lah kita tak ada masalah sangat, suka hati kita lah. Sebab kalau kita buy pun kita jangka naik, so kita ikut kita punya position. Ini adalah dynamic trading. Kalau kita systematic trading, dah tentu kita tunggu kita punya H4 ada tak candle pertama yang close di bawah ni. Candle pertama yang close sebenarnya ialah di sini kan. So kita dah di sini. Jadi kita dah tak ada entry unless kita buat decision systematic trading, kita fokus kepada trend continuation lah. Kita ambil trend. So tak ada trend terbaru. So ini kita tak ada masuk lagi. Okey, untuk GBP USD kita tengok di monthly masih lagi downtrend. Sangat cantik dia reject pada monthly ni. Dan pada weekly juga dia weekly ni nampak ini adalah candle trend yang bagi saya lah candle trend yang agak false, kerana dia naik ni untuk lengkapkan entry pada monthly. So maknanya total lagi masih downtrend. Okay. Untuk daily kita lihat, kalau you boleh lihat sekarang ni masih belum ada lagi signal sell. Maknanya belum ada trend reversal sell. Saya mengharap sangat dia naik ni pasal kita nak short lagi. Short untuk jangka masa, maknanya dia range ni lah untuk short yang lebih best lah kan. Berbanding dia terus turun, so tak berapa shock sangat So di H4 lihat ni adalah satu candle trend yang jelas. So apa nak buat lah, kita just follow juga sell. Kita follow juga sell satu. Dan kena ingat mungkin petang ni ataupun malam ni you mungkin kemudian kena tutup. Pasal biasanya dia akan naik dulu Rabu Khamis untuk dia selesaikan perjalanan dia. So kita punya mapping macam mana? Mapping kita masih lagi kita nampak daripada sini jelas-jelas dia turun sikit, dia akan naik sikit, berusaha sikit, unless ada satu news yang besar lah kan. Saya memang tak cover sangat news, pasal news tu saya lagi prefer you follow Top Bomb. Tapi mungkin akan datang, mungkin masa ke masa kita akan kongsikan jugalah. Okay, so untuk UJ kita buka template basic di monthly. Bahaya, monthly masih lagi buy. Okay, kita masih lagi buy. Dan di weekly juga you boleh lihat tak ada langsung signal sell juga masih lagi buy. Dahsyat ni kan, dia tak ada buat candle trend pun. Okay, daily. Daily kalau dia turun ni sangat cantik, sebab sini dah ada trend reversal, ini candle trend, dia turun je zone. Sini adalah untuk buy, position kita buy. So kalau nak parking apa, baik kita parking, buy. Misalnya parking lah, konsep ni saya tak ni, sebab kita patut guna dynamic trading. So dynamic trading bila sampai zone ni saya akan tunjuk, systematic trading, saya akan tunjuk entry-entry yang terlibat untuk systematic trading. Dan ini pun jadi cantiknya ialah kan, kalau yang ni naik betul di sini dan dia akan buat setup. Jadi kemungkinan besar dia ambil masa seminggu, 2 minggu lagi ni baru dia akan complete habis ni. Jadi mungkin dia naik sini sikit, diturun banyak sikit dari sini. Kadang-kadang kalau kita buat ni, kita berhenti, dia ada yang support sebelum tu ataupun resistance sebelum tu. Inilah overall saya punya cerita untuk ni. So kalau anda macam ni, tak perlu compare sama ada saya punya analisa mesti betul ataupun anda punya betul untuk garis ni, mapping ni. Sebenarnya suka hati je, sebab benda ni sebenarnya
bergantung kepada, sebab kemungkinan besar mungkin sama, mungkin berlainan, so tak sepertinya sama tau. So kalau kita tengok di sini UCAT monthly pun juga masih lagi buy. Memang trend reversal sini kan, dia trend di sini. Tapi pada sama juga dia ini dia bawah middle band kan. So ini saya jangka dia berlaku sideways di UCAT, dan di weekly kalau dia naik ni sangat cantik sebab ini satu trend reverse, trend buy tak ada. So saya mengharapkan di zone, kita nak sell di zone ni, di zone sini ni. Ni area sell lah. So daily trend reverse macam mana last kali? Trend reverse berada di buy dulu. So ada kemungkinan besar, tadi kita tengok macam mana setting dia. Oh, setting dia sell tadi untuk di sini. Sebab ada trend reverse sana, monthly buy. Bahaya ni sebab dia dekat-dekat pada zone-zone entry. Zone-zone entry ni bahaya, dia akan ikut time frame besar untuk dia ni. So you cut daily, kalau tengok systematic trading kita, dia turun ni untuk buy. You cut ni time frame besar, time frame kecil, dia ada konflik sikit. Kalau ada senang macam Euro USD tadi, tak ada masalah, kita terus masuk je kan. Kita terus masuk je kita punya position. Okay, untuk you cut H4 dia, H4 dia satu candle trend dah siap. Oh, ini entry yang baik ni. So ada trend konsisten, ini pun entry yang baik. So kita tunggu untuk H1 sell, H4 buy, daily buy. Saya akan prefer follow daily sebab ini ada trend. Saya prefer buy lagi untuk UCAT. Alright. So sebenarnya kunci yang saya trading sebenarnya lah saya tengok pada weekly dan daily sebenarnya. Kalau daily ada setup yang strong, saya akan tunggu untuk daily, follow daily dulu, baru H4 akan masuk lain. Saya akan update lagi. Next, sorry, termenguap. Pagi tadi ada training lebih sikit dekat gym. Okay, mapping kita untuk sini, saya jangkakan dia akan turun untuk buy minggu ni. So, of course lah, dia tak akan straight macam ni, dia akan ada macam ni. Jadi saya tunjuk lebih kurang untuk anda supaya anda nampak jelas. Alright, so all the best. Systematic trading saya nampak ada setup di sini, di H4 lah, di H4 punya sell. Jadi ini systematic trading sebenarnya. So kita boleh run systematic trading kita untuk sini. Dan kalau kita tengok ni, dia favor tak di sini. Banyak resistance bawah ni. Nak pergi, nak jalan tu susah sikit sebenarnya. Jadi kalau kita nak on systematic trading sini pun boleh, sebab ni entry yang jelas. First yang close, yang ni adalah entry. So kita boleh entry lagi di sini. So kita boleh gunakan persen yang bagus. Ini saya jangka dia boleh pecah atas ni. Sebab sini nampak 1, 2, 3 pertahanan dia ni. So kemungkinan agak sukar sikit untuk ditembus. Sebab kalau kita tengok, jadi cuma kalau kita follow kita punya system trading, kita memang kita akan sell aje lah di sini kan. So systematic trading kita, sekejap saya tengok, saya baca sekejap. Ini ada buy, baik, ini H4 kan. Sini ada sell. So ini valid lah. Cuma kekuatan trend reversal di bawah. Itu yang kunci, yang tak best sikit tu. Kalau dia ada ni di atas dan sini ada satu kena trend, itu adalah strong untuk kita selamat kita punya entry kita. Tapi kalau kita follow 100% based on kita punya systematic trading, kita boleh ambil lah. Jadi kita boleh masuk dalam account ni satu. Kita akan follow untuk GBP USD atas alasan H4, nampak tak? Ini ada, tapi kena trend dia tak menarik dia tak berapa nampak sebenarnya. Dia kena solid je nampak tu, baru dia sedap entry sebenarnya. H1 H4 daily entry pun tak ada ni sebenarnya. Okay, saya decide saya tak masuk ambil push sebab ini tak nampak jelas pun. Kalau dia nampak jelas, dia senang. Oh, ni beza dengan ni yang ni nampak jelas. Okay, kita boleh tengok sebab kalau broker berlainan pun kadang-kadang kita nampak ada yang jelas, ada yang tak jelas kan. Kita ambil yang kita jelas, yang kita dah guna backtest. Kalau kita backtest dengan FX Remap lah. Kalau kita backtest dengan Simple FX, terbaru saya gunakan apa tu, Blueberry Markets. Alright, so saya sell. Tadi dah sell.
Kita masuk sini. So kita akan, saya nampak tak smart ni untuk systematic trading sekarang untuk sell ni. Saya tunggu dulu. Alright, so jumpa lagi dalam ni. Misalnya ada post minggu ni, saya budget saya akan banyak post untuk anda, dan insyaAllah kita akan sama-sama jumpa lagi.